Hari ni kita buat sambal tempoyak bilis petai deh. Kita goreng dulu ikan bilis deh. Ikan bilis ni goreng sampai garing deh. Nampak garing gini boleh akak deh. Lepas tu kita blend cili padi merah dengan hijau ni lebih kurang dari 20 deh. Bawang merah besar separuh deh. Ikan bilis lebih kurang 1 genggam deh. Kisar sampai lumak deh. Tumis bahan kisar macam biasa deh. Masukkan sedikit serbuk kunyit deh. Lepas tu boleh masukkan irisan bawang besar deh. Hak ni goreng sampai dia pecah minyak deh. Boleh masukkan gula sikit deh. Bila pecah minyak gini boleh masuk tempoyak deh. Masukkan sedikit air deh. Air tu agak agak deh. Nampak sikit tambah lagi air. Masukkan petai deh. Last sekali boleh masukkan ikan bilis hak kita goreng tadi deh. Ni bau sambal tempoyak bilis petai. Tengok petai sambung awak. Masya Allah, sedapnya. Bismillah. Masya Allah, sedapnya. Makan honey pun tak cukup sepinggir. Memang sedap gila.